Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah kita dapat sambung semula pembacaan Mustasfa. Sebenarnya saya buat rakaman ni ataupun live ni lah sebab saya nak baca ada dua faqrah ataupun dua perenggan yang saya tertinggal pada tempoh hari. Jadi saya ingat saya nak baca sikit saja, tak banyak pun, supaya nanti saya boleh upload ke YouTube saya nanti, insya-Allah. Dan hari ini merupakan hari yang pertama bagi bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengurniakan kita taufik untuk berpuasa di sepanjang Ramadan ini dengan penuh kesempurnaan, dengan penuh qabul, dan membantu kita untuk bebas ataupun mengelak daripada sebarang maksiat, perkara-perkara dan juga perkara yang dimakruhkan sepanjang kita menjalani ibadah puasa ini, insya-Allah. Qala al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allah bi'ulumihi wa 'ulumi masyayikhina fid dharain Allahumma amin. Masalah ataupun faqrah ataupun pembahasan ni kita tak baca panjang, mungkin dalam masa 20 minit boleh selesai, insya-Allah. Mas'alatun kama yatadaddu al-haramu wal wajibu fa yatadaddu al-makruhu wal wajibu fala yadkhulu makruhun tahta al-amri hatta yakuna shay'un wahidun ma'muran bihi makruha. Jadi faqrah ini adalah faqrah yang sebenarnya sebelum perbahasan sebelum ni, tetapi dia kalau kita tengok sepintas lalu, kalau diletak setelah perbahasan mengenai dengan apa anwa' an-nahyu tu pun tak ada masalah sebenarnya, sebab dia saling berkait. Jadi kata Al-Ghazali rahimahullah, seperti mana khitab ataupun perkara yang haram itu dia berlawanan dengan khitab yang mewajibkan. Maksudnya suruhan bukan larangan dan larangan itu bukan suruhan. Tamam? Fa tadadul makruh wal wajibu. Maka makruh juga berlawanan dengan apa yang diwajibkan. Artinya makruh juga termasuk dalam kategori ataupun dalam erti kata larangan, dan seperti mana larangan itu bercanggah dengan kewajipan ataupun suruhan, maka begitu juga makruh, larangan yang bersifat makruh berlawanan dengan kewajipan ataupun suruhan. Artinya apa? Artinya kalau kita buat sesuatu perkara yang dimakruhkan, misalnya kata solat di tempat yang ataupun solat pada waktu yang makruh, maka solat itu tidak sah. Sebab macam mana kamu nak kata solat itu sah kalau solat itu adalah solat, kalau bila kita kata solat itu solat yang sah, bermakna itu antara termasuk solat yang menjadi muta'allaq kepada khitab amr, khitab suruhan. Sedangkan solat yang sama juga, solat yang itu termasuk dalam khitab larangan. Jadi bila kamu solat pada waktu yang dilarang, seolah-olah syarak berkata pada kamu, solatlah dan janganlah solat. Jadi tanaqud ini yang menyebabkan ulama kata ataupun fuqaha beristinbat yang kata ia tidak sah. Ia tidak sah. Fala yadkhulu makruhun tahta al-amri hatta yakuna shay'un wahidun ma'muran bihi makruha. Tamam? Illa an tansarifa al-karahiyatu an dhati al-ma'mur ila ghairihi. Melainkan, kata Al-Ghazali, khitab makruh itu, karah yang makruh namanya makruh tanzih, dia tansarifu an dhatil ma'mur ila ghairil ma'mur. Melainkan kalau kamu boleh taujih, kamu boleh pastikan, kamu boleh detect yang sebenarnya larangan yang makruh ini dia tidak tertuju kepada perbuatan suruhan itu sendiri. Sebaliknya dia tertuju ataupun dia berkait dengan sifat yang bijiwarihi, yang mujawirun lahu, yang ada sekali dengan dia, muqarin, tetapi tidak termasuk dalam rukunnya maupun syaratnya. Tamam?
Beliau bagi contoh, rahimahullah, kakarahiyatus salati fil hammami wa a'tanil ibili wa batnil wadi wa amthalihi. Seperti solat dalam hammam ni bukan bilik air yang jamban tu. Hammam ni maksudnya tempat mandi. Tempat mandi. Wa a'tanil ibil. A'tan ni banyak ada pelbagai tafsir. Tapi antara yang mungkin kita boleh faham ataupun yang kita boleh ambil adalah tempat untuk berehat. Sebahagian kitab menyebut tempat untuk minum air dan sebagainya. Dia panggil mabrakul ibil. Untuk duduk. Wa batnil wadi. Begitu juga dimakruhkan salat di kawasan yang di lembah ataupun di kawasan yang wadi. Sebab kadang-kadang di padang pasir, setengah tempat di padang pasir ni boleh berlaku banjir. Jadi bila dia salat di tempat sini, barangkali dia akan mengganggu tumpuan dia. Dia akan tengok kesan-kesan aliran air. Barangkali dia bimbang akan berlakunya sail ataupun banjir. Jadi solat-solat di tempat-tempat sini dimakruhkan. Wa amthali, dan juga yang seumpama dengannya. Fa innal makruha fi batnil wadi at-ta'arrudu li khataris sail. Ini kata Ghazali sendiri. Kerana solat di batnil wadi, batn ni maksudnya tempat yang kawasan paling rendah di sekitar kawasan wadi itu. Kerana dia kata at-ta'arrudu li khataris sail, kerana dia meletakkan diri dia di posisi yang berisiko akan diserang ataupun ditimpa banjir. Tamam? Wa fil hammami at-ta'arrudu lirrashash. Dan kalau dia solat di dalam bilik mandi ataupun di kawasan orang, hammam ni sebab di negara-negara Arab dia ada tempat sesuai untuk dikhaskan untuk mandi. Biasanya akan dikenakan upah lah, dikenakan charge. Dan dalam tu biasanya akan ada orang yang khidmat kita untuk gosokkan badan ke, sediakan air panas dan seumpama. So kalau seorang tu solat di tempat-tempat macam ni, barangkali akan terkena percikan air. Barangkali ada najis. Dan kalau itu tak bernajis pun, percikan air itu akan mengganggu solat dia. Tamam? Au li takhabbuti syaitan. Ataupun dibimbangi solat di tempat dalam hammam ini akan diganggu oleh syaitan. Syaitan, tak mesti ingat masuk syaitan dengan mana makhluk halus yang daripada bangsa jin yang boleh kadang-kadang boleh mengganggu manusia. Barangkali juga syaitan ataupun kalimah syaitan juga merangkumi semua perkara yang mu'zin dan mufsid. Perkara ataupun makhluk-makhluk yang boleh menyakiti. Barangkali serangga, barangkali. Wa fi a'tanil ibil li ata'arudu li nifariha. Dan kalau dia solat di kawasannya a'tan ibil, dia barangkali akan menyebabkan unta tu tak selesa dengan dia. Yang barangkali unta barangkali akan bergerak sana sini dan dia akan mengganggu seorang tu untuk fokus dan khusyuk dalam solat dia. Wa kullu dhalika mimma yashghalul qalba fi shalah. Dan semua ini lah yang seumpama dengannya mengganggu seorang daripada untuk khusyuk dalam solat dia. Rubbama shawwashal khusyu' فحيث لا ينقلح صرف الكراهة عن المأمور إلى ما هو في جواره وصحبته لكونه خارجا عن ماهيته وشروطه وأركانه فلا يجتمع الأمر والكراهية. Jadi dua satar ini ataupun dua baris ini merupakan kaedah dalam bab ini. Kata beliau, فحيث لا ينقلح. Yanqadah dia kita boleh terjemah sebagai la yadhhar. So, فَحَيْثُ لَا يَظْهَرْ صَرُفُ الْكَرَاهَةِ عَنِ الْمَأْمُورِ. Jadi, bila tidak terzahir di sisi seorang faqih ataupun di sisi mujtahid, bahawa larangan makruh ini, dia tidak tertuju pada mahiyah ataupun zat dan hakikat perbuatan yang disuruh itu, seperti salat ataupun puasa sebagai contoh. Dan dia tidak berkait dengan syarat-syaratnya, maupun rukun-rukunnya. Tamam? Fala yajtami'ul amru wal karahiyah. Maka tidak berlaku pertemuan ataupun himpunan antara khitab suruhan dan juga khitab karahah, khitab makruh. Fa qauluhu ta'ala, ini contoh yang lain. Wal yatawafu bil baitil atiq. Dan hendaklah kalian tawaf mengelilingi Baitullah yang usang itu ataupun yang usang itu. La yatanawalu tawaf al-muhdith alladhi nuhiya anhu. Ini berdasarkan mazhab Syafi'i dan juga mazhab yang seumpama dengannya. Itu tidak boleh tawaf dalam keadaan berhadas. Ya, dalam tawaf boleh bercakap seperti mana yang dinaskan oleh Nabi SAW dalam hadis baginda yang masyhur.
Tetapi Nabi juga mengatakan tawaf itu sama seperti solat. Dan antara yang persamaan antara syarat solat adalah bersuci. Maka semua fuqaha seingat saya mensyaratkan ataupun bukan mensyaratkan, mewajibkan tawaf mesti dalam keadaan bersuci. Cuma soal sah atau tidak sah tawaf dalam keadaan tidak bersuci itu menjadi mahal khilaf dalam kalangan fuqaha. Tamam? Jadi khitab yang ini tidak merangkumi, dia tidak termasuk dengan tawaf dalam keadaan muhdis. Sebab hadas adalah syarat bagi tawaf. Jadi larangan itu bertakluk ataupun dia berkait dengan salah satu daripada syarat-syarat tawaf. Dan ini menyebabkan berlaku ijtima' ataupun at-tadad baina khitab al-amr wa an-nahi. Tamam? Mudah saja perbahasan ni. Li'anna al-manhiya anhu la yakunu ma'muran bihi. Kerana perkara yang dilarang bukanlah perkara yang disuruh. Jadi kalau kamu buat perkara yang disuruh, kamu tak buat perkara yang syarak larang. Kalau kamu buat perkara yang syarak larang, kamu tak buat perkara yang syarak suruh. Dan perkara ni takkan sesekali boleh berhimpun. Wal manhiyu anhu fi mas'alati as-salati fi daril maghsubah infasala 'anil ma'mur. Berbeza dengan kes solat yang kita bincang tempoh hari. Iaitu solat seorang yang yang merampas sebidang tanah ataupun rumah ataupun bilik ataupun satu buq'ah, satu kawasan tanah yang dia rampas lalu solat kat situ. Dia rampas tanah daripada tuan tanah, macam kes yang panas baru ni lah. Penceroboh. Tamam. Lalu dia solat kat situ. Jadi, ketika itu adakah berlakunya ijtima' ataupun at-tadad bainal khitab al-amr wan nahi? Tidak. Sebab yang disuruh ialah solat dan yang dilarang ialah menceroboh. Yang dilarang ialah merampas. Jadi dua ini adalah perkara berbeza. Maka ya, walaupun dia boleh berlaku dalam masa yang sama, tetapi dia adalah dua sudut yang berbeza. Maka khitabnya adalah khitab berbeza. Maka solat dia sah menurut yang dipilih oleh Al-Ghazali dan ramai juga fuqaha. Dan inilah yang kita nak terangkan. Kata beliau, wal manhi wa anhu fi mas'alati as-salati fi daril maghsuba infasala 'anil ma'mur. Yani yughayiruhu, berbeza dan terpisah. Idzal ma'muru bihi as-salah, sebab yang disuruh ialah salat. Wal manhi wa anhu al-ghasbu wa huwa fi jiwarihi. Yang dilarang ialah merampas, menceroboh. Dan perbuatan ataupun hal menceroboh dan merampas itu fi jiwaris salah. Yakni dia muqarin, dia berlaku sentak dengan solat tapi dia bukan solat. Dan dia juga bukan antara syurut maupun rukun-rukun bagi solat. Saya kira jelas, tak perlu nak hurai lebih. Dan insya-Allah pada sepanjang Ramadan ni pun saya akan teruskan baca Al-Mustasfat ni. Bismillah wa insya-Allah ta'ala. Wallahu ta'ala ala wa alam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi